Buat 3 perkara ini setiap kali selepas gaji masuk. Nak hidup berkat dan simpanan semakin kukuh, setiap kali selepas gaji, cuba amalkan 3 perkara ini. Asingkan terus untuk parents, walaupun tak banyak, ulurkan sikit-sikit setiap bulan. Bukan mengenai duit tu, tapi mengenai keberkatan. Doa emak dan ayah ni ibarat pelindung rezeki kita tuan-puan. Kadang-kadang rezeki jadi mudah sebab emak dan ayah redha dan mendoakan kita dalam diam. Yang kedua, bayar diri sendiri dulu. Ramai orang dapat gaji terus bayar bil, hutang, belanja tapi lupa nak bayar diri sendiri. Maksudnya menabung. Simpan dulu 10% daripada gaji. Letak dalam tabung emas, ASB atau simpanan tetap. Jangan tunggu lebih baru nak simpan. Simpan dulu baru belanja. Yang ketiga, sedekah. Tak kira besar ke kecil, sedekah ini pembersih rezeki. Sedekah RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Kadang-kadang kita susah simpan duit sebab rezeki tu tak bersih. Tapi bila kita sedekah, rezeki jadi lebih lapang dan tenang. Jadikan 3 perkara ini amalan lepas gaji setiap bulan. Simple sahaja tapi kesannya besar untuk keuangan dan kehidupan kita. Kalau nak belajar menabung emas sikit-sikit, klik link di bio. Saya bantu dengan sebaiknya. Semoga bermanfaat.